Saya adalah salah seorang yang pernah tidur dekat sini. Jadi ini sekadar kadang-kadang ada orang yang kurang bernasib baik kan. Mungkin dia ada kekurangan OKU dari segi mental ke, dia akan tumpang tidur kat sini. Jadi kita jumpa, kita bagi je lah makanan dekat sini. Masalah akan bermula dekat dataran merdeka ni. Dataran merdeka ni sepatutnya Farid dia akan pergi sampailah ke checkpoint yang kelima untuk kenderaan. Kat sini barulah kita akan start berjalan kaki. Tetapi masalah dia, dataran merdeka sekarang ni dia ada buat renovation. Hari Sabtu dia close jalan tu. Satu lagi dia ada buat renovation. Renovation lah. Okey. Kawasan dataran merdeka ni daripada pengalaman saya, dan saya adalah salah seorang yang pernah tidur dekat sini. Ya. Dekat tiang bendera ni dan dekat water kettle ni. Mula-mula saya sampai Kuala Lumpur. Engkau daripada mana? London? Saya dari Hong Kong. Oh, Hong Kong. Lupa pula Hong Kong. Saya sampai di Kuala Lumpur ini, untuk mencari kilauan kemegahan Kuala Lumpur. Rupa-rupanya tak seindah mana. Okey. Jadi saya menetaplah di tiang bendera ni dulu dengan water kettle ni. Kawasan sini dalam padang ni dia ada tempat laluan sini dekat dengan belakang kelab tu Sultan Royal Selangor. Royal Selangor tu dekat dataran tu. Kat sini pun banyak orang tidur. Tiang bendera ni orang akan tidur lewat malam. Sebab pukul 1 rasa tu pukul 12 dia akan tutup lampu, gelap dan orang akan tidur kat sini. Tidur okey sini, dia akan berembul lah sikit, memang basah lah tidur sini. Dia memang kita akan bangun tu dekat rasa lembab. Tapi antara tempat yang boleh tidur lah. Kadang-kadang datang lah sikit di BKL, dia tak bagi tidur. Abang tak boleh nak tidur sini gini kan. Ada yang jadi faham. Saya tak ada tempat nak tidur. Mana tempat ini yang saya rasa inang yang boleh rasa tidur. Jadi kadang-kadang okey, kadang-kadang dia suruh pindah tempat lain. Antaranya sini dengan water kettle ni. Kita akan tengok masih ada lagi tak orang. Water kettle lewat malam.